Lelaki ini pastinya adalah siling dunia Baitio. Aku nampak dia tunduk dan datang ke gerai surat khabar. Kemudian ambil kesempatan daripada titik buta bos. Saya dengan mudah mendapat akhbar esok. Tetapi itu bukan perkara yang paling hebat. Kemudian lelaki itu datang ke restoran itu semula, mengambil kesempatan tetamu lain untuk ketandas. Diam-diam menukar cawan antara mereka berdua. Segelas penuh mihu bincang boleh didapati dengan mudah. Kemudian manfaatkan masa pelayan untuk menghidangkan hidangan. Ambil roti dari atas. Dengan cara ini, dia bersarapan tanpa mengeluarkan setengah sen pun. Kemudian lelaki itu datang ke pasar raya di pusat memberi belah itu. Saya melihat dia mengambil beberapa berus gigi. Cepat-cepat buang ke dalam beg pelanggan wanita itu. Kemudian, sementara yang lain tidak memberi perhatian, dan masukkan anak patung itu ke dalam kereta sorong ibu. Lelaki itu malah diam-diam mengambil kasut bayi, letak dalam poket pakcik sebelah. Sebelum meninggalkan, jangan lupa memasukkan penyepit rambut ke dalam kepala pelayan. Setelah semuanya siap, lelaki menyumbat pakaian mereka sehingga penuh, dan memilih gula-gula getah 5 sen untuk diperiksa. Tunggu sehingga pelanggan di hadapan baru tiba di kaunter pembayaran. Siren berdekatan berbunyi, tidak menunggu kaki tangan untuk menyemak. Alarm di sebelah pakcik juga tiba-tiba berbunyi. Semua penggera juruang berbunyi serentak. Female Beast Camp dengan pantas pergi mencuba mesin itu. Saya tidak menjangkakan hasil yang sama. Mereka fikir ada sesuatu yang tidak kena dengan penggera pasar raya. Jadi saya biarkan semua pelanggan di dalam pergi. Lelaki itu juga membeli sekumpulan barang secara percuma. Pergi dengan jayanya.